tak sedar kita ni. Seperti kata tadilah, asal diri kita ni dicipta daripada air mani, air yang hina. Kata ulama, kalau air mani ni jatuh dekat kain terus-terus, dia tak simpan dah, dia akan terus basuh, dia akan buang air tadi. Asalnya bentuk gitu kita ni. Tetapi setelah mana sempurna jadi manusia ke bentuk manusia, kita sudah lupa diri kita ini sebenarnya kita ni hakikatnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat kita semua ni adalah milik Allah Taala. Jangan kita sedar, jangan kita lupa, jangan kita bongkok bahawa mana kita ini akan sihat selama-lamanya, akan kuat selama-lamanya, akan hidup selama-lamanya. Nikmat atas dunia ni adalah nikmat sementara.